Kepada pencuri-pencuri bot tu, lepas ni korang siap. Okey, letak saja dekat mana-mana korang letak. Dekat bawah ni pun boleh. Janji besi saja dia akan melekat. Okey, dah letak dekat situ. Dia PNP saja, tak perlu app apa-apa. Kita tengok dekat rumah. Saya dekat rumah nanti, saya buka, saya tengok. Okey, bila sampai kat rumah, jom saya buka dulu, saya trace dulu, kita tengok. Okey, yang ni memang betul-betul tempat tebing yang saya letak bot tu. Korang boleh tengok tu sungai. Yang warna merah tu, GPS tracker Amgras tu. Siapa yang ada bot tu, korang boleh letak GPS tracker ni daripada Amgras. Memang sangat sesuai lah untuk letak dekat motor, kereta ataupun bot macam ni pun boleh letak. Dia boleh trace ke mana bot korang pergi. Memang banyak kes-kes kecurian bot ataupun kehilangan bot. Tak kira lah kena curi ke, hanyut ke, kita tak dapat kesan bot kita dekat mana. Jadi andai kata bot korang hilang, dicuri ataupun hanyut ke, korang boleh trace ataupun kesan dengan Amgras Smart GPS Tracker ni. Alright, dengan Amgras GPS Tracker ni korang boleh kesan harta benda korang, tak kira lah letak pada motor, kereta ataupun bot ke mana sahaja dia pergi, korang boleh trace dengan GPS sahaja. Korang akan dapat satu Smart Tracker dah ada bateri dan diberikan sekali dengan bateri spare. Bila dah habis, boleh tukar. Bateri ni tahan selama 6 bulan. Kalau korang letaklah di tempat yang tersembunyi, harga dia mampu milik sahaja, boleh dapatkan segera Amgras GPS Tracker.